Sempena Hari Guru, murid hendak hantar mesej ucapan rahsia kepada gurunya. Melalui proses penyulitan, ucapan disulitkan menggunakan kunci dan algoritma. Teks biasa yang disulit dikenali sebagai teks cipher. Teks cipher merupakan teks yang tidak boleh difahami. Teks cipher akan dinyah sulit menggunakan kunci dan algoritma nyah sulit. Maka, teks cipher akan jadi teks biasa yang boleh difahami oleh penerima seperti dalam contoh ini. Ingat istilah ini, penyulitan merupakan proses pertukaran teks biasa kepada teks cipher, manakala nyah sulit merupakan proses penukaran teks cipher kepada teks biasa. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.